Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks sumbangan anda. Amatlah kami hargai. Untuk malam ni, Nini, oh Allah derek. Nah, sebelum tu Nini Oyak saja je kita buat tema hari raya lah deh. Sebab kita pakai baju kebangsaan kita. Betul ke baju kebangsaan? Baju tradisional. Sebelum Nini mula ke cerita, macam biasa Nini nak minta tolong saya awak belanja like untuk video ni. Sebabnya setiap derma like saya awak itu menyumbang kepada engagement untuk video ni. Di mana semakin tinggi view, semakin bersemangat kami. Okey, hujan kat belakang ni. Saya awak enjoy je lah bunyi-bunyi hujan ya. Semoga Nini tidak basah. Untuk malam ni, Nini akan bercerita satu kisah dekat IPG. Cerita ni dikongsikan oleh Zul, bukan nama sebenar. Okey, tanpa kecek panjang-panjang, jomlah kita terus masuk ke cerita lah. On count of 3, 2, 1. Cerita ni berlaku pada tahun 2022. Masa ni diceritakan Zul ni masih lagi student dekat IPG tersebut. Sebab dia nak habiskan degree dia dekat sana. IPG dekat negeri mana dia tak royak yang ini. Sangatlah secret katanya. Kisah dia ni bermulanya gini. Masa tu, pada tahun 2022 tu, kalau saya awak ingat, itu adalah di fasa kita baru lepas COVID. Masa dia orang duduk masuk asrama ni, COVID ada lagi, tapi tiada sekatan dah. Maksudnya boleh pergi mari dah, pergi balik rumah ke, merentas negeri, merentas daerah boleh dah. Just kena jaga penjarakan sosial, tak boleh duduk dekat-dekat. Pada masa tu, dekat IPG ni, kes masih lagi tinggi. Boleh hoyak ramai lagi student dekat sana terkena jangkitan COVID walaupun dalam fasa pemulihan tu ke, apa panggil PKPB tu ke, bersyarat tu. Jadi dekat IPG ni, siapa-siapa student disyaki ataupun disahkan positif COVID. COVID. Jadi dia orang akan dipindahkan ke satu tempat atau diasingkan lah kan. Memang dekat IPG tu ada satu rumah, macam satu rumah bukan apartmen. Rumah di kawasan Padang. Jauh daripada hostel dia orang ni. Jarak daripada bangunan asrama budak-budak student ni dengan rumah dekat Padang tu lebih kurang 1 hingga 2 kilometer gitu. Kiranya ada kes COVID, student perlulah lapor kepada warden, and then warden akan arahkan untuk student tu terus pindah ke dekat rumah Padang tu. Zul ni dia duduk dekat asrama satu bilik 2 orang. Kalau saya awak cek dekat Google, kebanyakannya IPG memang bilik tu 2 orang. Satu petang tu, bila Zul balik daripada kelas, and then jumpalah roommate dia. Dia tengok roommate dia ni macam tak sihat. Duduk batuk sesama. Betul macam nampak tak sihat lah. Lepas tu kak, roommate dia bertanya Zul ni, Zul, kau rasa aku perlu cek ke tak ni? Aku rasa macam tak sihat sangat ni, demam apa semua ni. Maksudnya dia tanya Zul ni nak kena swab test ke? Dia orang student ni, setiap orang student ni ada alat untuk buat swab test.
bukan student je. Kita semua untuk satu family tu ada kerajaan akhir bagi satu kek. Kalau si awak ni tak tahulah si awak dapat kedok. Dia macam satu kek dalam kotak tu ada swab test punya alat tu, ada 2 ke 3, and then ada pengukur oksigen. Ada aja dapat lah si awak. Mana dapat tu lah komen. Seronok tak? Tipu. Okay, back to story. Jadi kak Zul ni pun ayaklah kau rumit dia. Tak payahlah. Sebab kalau kau swab memang confirm lah kau ni positif COVID. Yang part ni tak tahu. Dia tak jelas kenapa dia tak bagi rumit dia tu swab test. Maksudnya kalau rumit dia positif, biar duk senyap-senyap positif gitu kok. Macam mana? Si awak rasa lagu mana? Lepas tu kak bila dah rumit dia dengan macam tu, tak jadilah dia nak swab test. Zul pun ambil lah ketuala untuk pergi mandi. Mandi, sudah mandi. Masa tu dekat-dekat maghrib dah dia. Dia pun masuk dalam bilik. Dia tengok rumit dia tadi tu duduk buat swab test dah. Dia kejut lah. Sebabnya masa sebelumnya tu mandi tadi rumit dia macam reda lah. Cawak lah swab test. Tiba-tiba dia masuk, dia tengok rumit dia buat juga. Weh, aku positif ni. Lepas tu macam mana Haish, kalau positif kau memang kena pindah pergi dekat rumah dekat Padang sana tu. Kau nak ke jalan malam-malam buta macam ni seorang-seorang? Lepas tu rumit Zul pun jawab, tak ada pilihan lain dah. Aku positif ni. Nak tak nak memang aku kena pergi juga. Memang aku kena pindah daripada sini. Jadi Zul pun okey je lah. Dah memang perlu, memang kena ke. Jadi kat rumit dia pun cepat-cepat lah packing baju untuk dia bergerak terus malam ni. Lepas pada rumit dia siap dah packing tu, dia pun ayaklah kau Zul. Dia nak pergi jumpa warden dulu lah. Dia nak inform dekat warden. And then dia pun terus pergi dekat rumah Padang tu. Jadi malam tu Zul sore-sore lah dekat dalam bilik tu. Bilik Zul ni dia ada 2 katil single. Katil ni ngadak lah. Sama-sama bila tidur tu boleh nampak kawan sebelah. Jadi di antara 2 katil ni ada satu space tak luar mana pun. Tapi situlah tepat untuk dia orang semayang, untuk dia orang lalu pergi mari tu lah. Bilik dekat IWJ ni memang agak sepik lah. Dah sore-sore dalam bilik. Jadi gak Zul pun tak ada benda nak buat. Lepok je lah. Lepok duk main-main telefon gitulah. And then masa tu dia pun terlelap. Lebih kurang dalam pukul 10 malam gitu. Sebab boring sangat Masalahnya Zul ni kalau dia tidur awal, dia akan terjaga. Nanti tengah-tengah malam pukul 2-3 pagi gitu dia akan khabar. And then pukul 3 pagi tu gak dia memang tersedar, dia terjaga. Masa dia terjaga tu, lampu dalam bilik dia memang tutup lah. Sebab dia ingat masa sebelum dia tertidur tu pun memang dia buka lampu. Jadi sebab dia tak ada intention pun untuk tidur, memang terbiar dengan buka lampu gitulah. Dah bila Zul tu tersedar, jadi gak tak ada benda juga nak buat. Dia pun ambil telefon dia, slide lah pulak telefon sekali lagi, duk slide. And then tertidur pula sekali lagi. Muka awal lagi pukul 3 lebih. Lepas tu kak dia pun tidur mungkin dalam pukul 4 gitu. Sejak jugalah duk main telefonnya. Dia baru je tertidur masa tu. Kira baru nak ayat tidur-tidur ayam tu duk. Tapi nak masuk ke fasa deep sleep dah lah juga. And then tiba-tiba dia rasa ada orang naik atas katil dia. Orang tu naik atas katil dia dan berdiri. Sebabnya dia rasa dekat kawasan kaki dia tu macam ada orang pijak. Bukan pijak kaki, pijak tilam sahaja. Kita boleh rasa bila tilam dipijak tu, tilam tu akhirnya terbenam sikit tak. Ada kesan macam orang pijak lah. Dan ada rasa geruk-geruk sikit. Benda tu dia naik and then dia pijak tilam dekat kaki Zul dan dia senyap. Tapi keadaan tilam tu tidak kata kembali ke bentuk asal. Duduk situ. Maksudnya benda tu sedang berdiri di situ lagi. Dengan keadaan mama tu Zul khabar benda tu. Tapi dia macam buat bodoh je lah. Macam tak ambil kisah pun. Dia tak terfikir pula benda-benda pelik ni. Lepas tu
benda tu macam geruk. Dia geruk dekat kaki Zul tu, yang membuat Zul terkabar lagi. Tapi macam ni dia tak buka mata lagi. Dia mikir, aduh dah bingung lah sayang aku ni. Dia mikir ada sayang dia masuk dalam bilik dia, duduk diri nak khianat dia korang. Tapi tiba-tiba dia tersedar balik. Maksudnya dia tersedar dalam ingatan gitu. Macam tadi masa aku khabar saat ni, aku bangun kunci pintu. Benda yang menyedarkan Zul tu membuat Zul ni debar. Dan dia dah tahu bahawasanya benda yang dekat kaki dia ni confirm bukan sayang dia. Sebab apa? Sebabnya dia ingat balik masa dia tersedar pukul 3 pagi tadi sebelum dia tidur semula tu. Dia bangun daripada katil dia, and then dia tuju dekat pintu bilik dia. Ketah, dia kunci. Jadi how come someone boleh masuk dengan pintu berkunci tu? Sedangkan ada anak kuncinya dia, Zul dengan roommate dia pindah ke Padang tadi tu, ke rumah Padang. Tak kira roommate dia kat rumah Padang tu main mula. Jadi memang sangat tak logik untuk siapa-siapa masuk dan cuba ngenak dia. Masa tu Zul ni memang dia bagi loroh. Dia terus nak buka mata. Dia nak tengok apa benda dekat kaki dia ni. Tapi tak boleh. Sebab masa ni dengan keadaan debar tu, badan dia jadi kejung dah, kaku dah. Memang tak boleh nak geruk badan dia tu. Mata pun payah dah nak buka. Dia rasa macam keadaan kena tindih. Lama sikit Zul pun terahlah buka juga mata dia. Memang sangat berat lah mata nak buka ni. Tapi dia cuba sebab dia nak tengok ke apa benda. Sebab ada lagi dekat bahagian kaki dia. Dan benda tu dah bergerak secara obvious sangat dah. Macam memang sengeling nak suruh Zul bangun dah. Jadi Zul pun cuba buka mata. Tapi dia tak boleh nak buka sepenuhnya. Dia buka macam orang tengah-tengah baru nak bangun tidur, ngatuk-ngatuk gitu macam buka separuh tutup, buka separuh tutup. Dalam keadaan dia duduk buka mata separuh gitu, dia nampak position Zul ni, dia tidur mengiring. Maksudnya bila dia buka mata tu, dia akan nampak selalu benda dekat kaki dia tu. Once dia buka mata seawak, dia terus nampak ada figure seorang budak. And budak tu duduk tengah gerak kiri kanan atas katil Zul. Betul-betul depan muka Zul. Tapi Zul tak dapat tengok muka budak tu sebabnya dia macam membelakangi Zul gitu. Cuma dia sedang bermain di atas katil Zul. Seawak bukan tengah-tengah bilik, bukan dekat katil sebelah, tapi betul-betul dekat atas katil Zul, dekat kaki dia. And then budak tu duduk gerak kiri kanan. Zul dapat rasa pijakan kaki budak tu dekat tilam dia. Masa tu Zul memang gila, memang takut doa. Dia pun tutup balik mata dia. And dia sedar budak tu makin rancak, duduk lengah lopak juga. And then dia pun baca lah dari hati dia, baca slow. Dia cuba tenangkan diri dia. Kemudiannya untuk seterusnya, dia pun buka mata dia. Masa ni boleh dah, badan dia pun dia rasa macam lega dah sikit. Dia buka mata dia sepenuhnya. Alhamdulillah, lepas pada dia buka mata sepenuhnya tu, tiba-tiba benda tu tak ada dah. And pergerakan Zul rasa daripada tadi tu tak ada dah juga. Dia pun bangun duduk dalam keadaan selo, bersila di atas katil dia. And then dia pandang seluruh penjuru bilik dah. Dia tengok kok takut ada benda-benda pelik lagi dia. Dia tengok je dalam hati ni, dia tengok selawat Tengok tu macam okey je, cuma dia tak boleh tidur dah.
Dia memang duduk dalam keadaan bersila gitu. Dan masa tu pukul 4 dekat pukul 5 dia. Duduk gitu lah. Cuba untuk tidur tapi tak boleh. Main-main telefon. Sabarlah azan subuh. Sudah azan subuh tu kan, dia pun bangun. Gitan dah lah. Masa ni ramai dah bangun nak semaya ke apa kan. Jadi lepas pada tu, esok ke tu dia pun cerita lah dekat saing dia. Dia cerita lah pasal gapo terjadi semalam tu. Saing dia pun cerita juga bahawasanya saing dia ni pun pernah kena dengan budak ni. Dan dikatakan ada seorang Pak Gak ni share dengan saing dia, hok dia duduk kecek ni. Pak Gak tu ya dekat asrama dia orang ni memang ada benda tu. Dan mereka ni dia satu family, bukan budak saja. Ada kakak, ada abang, ada ibu ayah masing-masing lah. Maksudnya hok mengganggu Zul adalah anak dia. Lepas pada kejadian tu, Zul pun duduklah rumah sewa. Sampailah sekarang. Ni tak tahulah tahun 2025 ni Zul duduk situ lagi ke tak. Cerita ni dikongsikan pada tahun lepas. Zul pun ada dapat cerita budak hok dekat bilik tulen ni. Kira budak tu ada DM dia, mungkin lah ada dia post confession ke gapo Jadi budak tu DM dia bercerita pasal gapo kejadian hok berlaku dalam bilik tu. Budak tu pun memang kena kacau semua. Bunyi ketuk-ketuk pintu tu biasa. Dan ada hok lagi ekstrimnya, budak tu royak pernah sekali pintu bilik dia orang ni terbuka dengan sendiri. And then bila dia kejut, dia lari lah tupik dia. Dalam keadaan lari nak ke tangga tu, tiba-tiba dia orang terdengar benda tu suka duduk ngila dekat tangga. Oh, memang patah balik lah masuk dalam bilik dia orangnya. Jadi setakat tu je lah cerita yang dikongsikan oleh Zul. Kepada korang yang ada pengalaman atau kisah seram yang lagi seram daripada cerita Zul ni, awak share dekat ni. Boleh tengok dekat description box tu lagu mana nak share cerita. Ataupun korang direct je lah buat karangan, hantar dekat email ninisalina@yahoo.com. By the way, ini saja nak sebut-sebut ni, nak suruh pop up. Awak tengok deh dekat bawah ni. Okay. Yang mana tak subscribe, please subscribe sekarang. Yang suka dengan video ni, korang tekan like. Yang mana baik hati dan sangat supportive, sila share video ni kepada rakan-rakan dan keluarga anda. Semoga kita dapat cerita hok banyak-banyak lagi, hok best lagi, dan ini akan kongsi kepada awak. Okey, panjang pula outro untuk malam ni deh. By the way, Nini nak ucapkan selamat hari raya in advance. Maaf zahir batin, maaf tersilap salah kata Nini. Hok mungkin especially untuk owner-owner cerita tu kan, macam ni ada bagi opinion ataupun nasihat ke apa, ni minta maaf dah kalau terasa. Semoga kita sama-sama memperbaiki diri untuk ke depan hari. Okay, see you in the next video. Bye bye guys, love you all. IPG dekat negeri mana, dia tak royak yang ini, sangatlah secret katanya. Kisah dia ni bermunye pula dah. Tiba-tiba dia masuk, dia tengok roommate dia buat juga. Weh, aku positif ni. Lepas tu macam mana Haish, kalau positif kau memang kena pendah lah weh. Memang kena pindah pergi rumah dekat Padang sana. Dalam bilik Zul ni, dia ada 2 katil single. 2 katil ni duduk menghadap antara satu sama lain. Jadi di antara 2 katil ni ada satu space, ruang tengah kosong. Tempat situlah untuk dia orang tempat semaya ke. Sepit ni sangat bilik aku ni terbalik dah kecek. Sepit ni sangat bilik. And then malam tu memang dia tersedar pada pukul 3 pagi. Dia tersedar tu bilik lapu dia tu, bilik lapu lah, terbalik lagi.